Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faris Azam bin Muhammad Nazrul. Nombor matrik saya C24A2317. Di halaman utama, WhatsApp sebagai media baru. Maklumat lanjut. Apa itu media baru? Merujuk kepada bentuk komunikasi digital yang menggunakan internet dan teknologi moden untuk menghasilkan, menyebarkan dan berkongsi maklumat. Tidak seperti media tradisional seperti surat khabar, radio dan televisyen. New media membolehkan pengguna berinteraksi serta berkomunikasi secara dua hala dan masa nyata. Seterusnya, evolusi sistem komunikasi. Evolusinya bermula dengan komunikasi lisan yang terhad kepada jarak dekat, kemudian komunikasi bertulis dan media cetak membolehkan maklumat disimpan dan disebarkan dengan lebih meluas. Perkembangan teknologi seterusnya memperkenalkan telefon. Kemunculan internet membawa kepada media digital dan komunikasi dua hala yang lebih pantas. Evolusi ini akhirnya menghasilkan aplikasi mesej segera seperti WhatsApp yang menggabungkan teks, suara, video dan perkongsian media secara masa nyata. Seterusnya, WhatsApp. WhatsApp kini bukan sekadar aplikasi mesej, malah menjadi platform new media yang berkuasa dalam komunikasi, pemasaran dan penyampaian maklumat. WhatsApp juga sebagai platform yang mudah diakses dan mesra pengguna. WhatsApp memainkan peranan penting dalam menghubungkan masyarakat tanpa batasan masa dan tempat. Antara perkhidmatan yang diketengahkan ialah penggunaan WhatsApp Business, sistem siaran broadcast, sokongan pelanggan dan strategi komunikasi digital yang berkesan. WhatsApp menawarkan pelbagai ciri yang menyokong peranannya sebagai new media seperti media message, teks, panggilan suara dan video. Kelebihan kepada individu antaranya membolehkan komunikasi masa nyata dengan keluarga dan rakan tanpa mengira jarak, menjimatkan kos komunikasi berbanding panggilan dan SMS tradisional. Kelebihan kepada masyarakat mempercepatkan penyebaran maklumat penting dalam komuniti, menggalakkan interaksi dan kerjasama dalam kumpulan atau organisasi masyarakat. Antara impak positifnya ialah memudahkan komunikasi pantas dan masa nyata, menjimatkan kos berbanding SMS dan panggilan biasa, mengukuhkan hubungan sosial antara individu dan komuniti. Impak negatif ialah penyebaran maklumat palsu dan tidak sahi dengan mudah, ketagihan penggunaan yang boleh menjejaskan produktiviti. WhatsApp dapat mengeratkan hubungan antara pengguna. Ini antara sneak peek. Jadi kesimpulannya, WhatsApp merupakan media baru yang penting dalam komunikasi moden kerana membolehkan komunikasi pantas, interaktif dan kos efektif. Walaupun mempunyai kesan positif dan negatif, penggunaan WhatsApp secara bijak dan bertanggungjawab dapat membantu meningkatkan hubungan serta penyebaran maklumat dalam masyarakat digital. Terima kasih semua.